Ya Allah. Macam mana ni nak jadi student Khairul Aming? Banyak juga beli barang. So maksudnya setiap kali nak buat resepi Khairul Aming, adakah kita akan kehabisan begini banyak duit? Apa yang aku beli? Aku yang beli apa ni? Kita nak buat mantau. Aku pergi beli pau. Ni mantau apa? Tak kisahlah, yang penting aku ambil mantau. Tak kisahlah. Oh, aku beli. Astagfirullahaladzim. Aku beli benda-benda merapu, no. Patutlah. Aku beli benda-benda yang macam astagfirullahaladzim. Patutlah kita kata macam